นะครับ Dia buka semua. Buka tepi sama balik dia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi tuan-tuan. Alhamdulillah. Hari ni saya decide macam untuk hari yang kedua. Hari ni saya nak pasang pipe, nak jalan kabel. Sebab poin tak banyak pun tuan-tuan, tapi dia susah. Susah tu sebab apa? Sebab permulaan dia saya tak masuk. Bukan saya yang terus masuk. Okey, dia sepatutnya bila atap ni, bila bumbung dah rendah dengan siling. Kalau anda tengok sini. Okey, tengok daripada sini. Ini pipe saya nak buat. Saya nak jalan untuk area ni yang susah. Area kawasan yang staff saya duduk ni susah, kawasan ni. Memang tak boleh masuk. Bila anda sebagai pengguna ataupun owner, kalau anda nak buat wiring tu dalam bumbung, pastikan anda panggil wireman ataupun electrician apabila kayu ni dah pasang ni. Ni kerangka, saya panggil kerangka ni, kerangka siling. Okey, pasang je kayu ni, anda panggil lah wireman. Biar dia pasang. Pasang pipe, tarik kabel. Cuma kelemahan dia satu je. Bila nak buat apa-apa ataupun nak troubleshooting ke penambahan poin, dia akan jadi susah semua sekali lah. Yang paling senang dia kena pasang casing. Pasang casing macam saya buat ni. Ini casing. Dia sepatutnya casing ni saya main awal-awal lagi daripada luar. Cuma daripada owner dia nak casing dari jalan dalam bumbung. Asal saya datang tengok, rasa macam boleh. Tapi bila nak buat, dia jadi macam ni. Dia akan susah. Jadi nak tak nak, kena pecahkan satu siling atau satu keping siling. Saya kena pecahkan untuk laluan kabel. Kalau betul-betul nak main dalam bumbung dah. Cuma untuk selepas ni, untuk penambahan poin apa-apa, dia memang kena main sebelah luar. Yang ni saya beritahu untuk owner ataupun pengguna, customer, tak kisahlah.
Masuk boleh. Okey, ni situasi dalam bumbung. Alhamdulillah saya dah settle untuk tarik kabel semua sekali. Okey, ni trunking utama. Yang ni dia direct pergi ke sub DB. Okey, tu saya tebuk. Okey, saya tebuk pakai coring. Saiz trunking lah 2x2 tu, 2 inci. Okey, sepatutnya asal dia saya nak jalan sebelah ni. Untuk saya jalan, tapi tak boleh. Ni atap asal ni. Yang ni untuk asal ni. Okey, yang ni yang mana saya boleh buat okey sikit, sedap mata memandang, saya buat lah. Ini poin lampu. Okey, pergi ke lampu. Tak ada nampak kabel saya buat. Alhamdulillah. Okey, yang ni ke tandas. Okey, hujung lampu luar. Itu lampu luar. Yang tu exhaust fan, hujung tu lampu luar. Lepas tu untuk aircon. Dan yang ni soket plug. Ada yang boleh pakai pipe, saya pakai pipe. Okey, untuk mega kabel, untuk aircon saya pakai 4mm. Okey, saya pakai blue. Lepas tu blue je lah. Nanti saya akan buat balancing balik. Okey, untuk 4mm semua saya pakai mega kabel. Okey, ni mega kabel. Untuk hitam mega kabel. Okey, tengok sini lah, sama je. Tak silap saya yang ni, biru keribi. Biru keribi ni sirim saya pakai. Okey, yang biru keribi. Yang biru ni mega. Okey, jadi macam ni lah tuan-tuan situasi dalam bumbung. Sebab tu saya bagi tahu Rumit. Hujung tu yang menangis. Untuk area sini okey lagi. Carilah wireman yang boleh buat kemas. InsyaAllah dia akan selamat. Okay, yang mana kena fly tu fly lah. Saya nak kemas macam mana. Okey, yang tu untuk bilik. Sebab untuk bilik saya kena pecah sebab saya tak boleh pergi dah ujung tu. Okey, settle lah untuk yang ni. Kita buat finishing untuk bawah pula. Okey, Alhamdulillah dah 5.30. Saya pun dah siap untuk tarik kabel semua sekali. Dalam bumbung pun saya dah tunjuk. Yang ni switch lampu. Ini switch lampu, ni aircon. Aircon yang ni soket plug looping 3. Lepas tu exhaust fan. Okey, untuk aircon ni dia satu mega kabel, satu sirim. Dia lain. Warna untuk mega kabel dia lebih terang daripada sirim. Jadi saya tersilap ambil lah. So untuk 4mm ni saya bagi kepada owner untuk point aircon. Lepas tu untuk luar, lampu dah bawa keluar semua sekali. Lepas tu untuk ruangan tengah, exhaust fan dalam tandas luar. Last sekali hujung. Okey. Ikut pembahagian dia, red, yellow, blue. Kenapa kabel kuning semua sekali? Semua kabel kuning. Yang ni kuning. Okey, untuk kabel ni barang-barang semua owner yang beli. Saya cuma buat. Itu permintaan owner. Jadi saya setuju. Sepatutnya kalau rumah
three phase, dia mesti kabel ni dah warna lain. Kalau untuk fasa merah, kena pakai kabel merah. Untuk fasa kuning, kena pakai fasa kuning. Untuk fasa biru, kena pakai kabel biru. Sebab apa? Sebab takut wireman lain ataupun kontraktor elektrik lain yang datang tersalah pandang. Benda ni phase lain-lain. Jadi bila dah pergi letak sekali, habis. Masalah, akan jadi masalah lah. Jadi cara dia saya akan marking pada DB box. Untuk sini ni, tengoklah macam mana saya marking ke, boleh marking ke tak. Cuma untuk area sini, kalau boleh marking, boleh marking dia. Cuma marking sini, saya kena tengoklah phase mana yang pergi. Okay, sebaik mungkin lah, kalau sebaik-baiknya kalau anda nak buat penambahan point ataupun penambahan wiring bagi 3 phase, sebolehnya kabel biarlah mengikut kod warna dia. Cuma ni owner dah tanya saya cakap beli satu kabel je lah. Sebab untuk ruangan ni hanya satu coil dia pakai. Satu coil satu gulung kabel api, satu gulung kabel hitam, satu gulung kabel hijau, cukup lah. Itu pun ada lebih lagi. Sebab tu kos untuk 3 phase ni dia mahal. Kalau anda pengguna nak cara yang betul, nak spek yang betul, cara yang selamat, lepas tu orang lain datang buat maintenance pun tak menyusah, tak susah. Itulah cara dia. Mesti kena buat mengikut kod warna yang yang ditetapkan lah untuk 3 phase. Tapi kalau single phase tak kisah, tiba je lah. Okay, jadi yang ni saya akan marking lah. Okay, yang ni owner yang beli. Segala barang-barang dalam ni owner yang beli. Saya cuma buat. Saya faham keadaan sekarang ni dengan kos barang-barang tinggi tuan-tuan. Jadi saya cuma ambil kos upah je lah. Jadi settle lah untuk tarik kabel. InsyaAllah besok saya akan datang fitting lah. Fitting semua sekali, hidupkan yang ni, habis. Progress ni, sehari saya pasang casing dengan pipe. Sehari saya tarik kabel, siap. Cuma sehari lagi tu bonus lah. Sepatutnya 2 hari dah boleh siap lah. Kalau nak kemas, nak cantik, nak selamat, ikut cara yang betul, progress kerja dia mesti akan lebih. Dia tak ada nak 2 hari boleh siap. Kalau ada yang wireman dia cakap 2 hari boleh siap, itu saya tak tahu macam mana dia buat, dengan kemas ke, dengan selamat ke, saya tak pasti. Cuma kalau nak betul-betul yang selamat, kemas, dia akan makan masa lah. Masa saya akan panjang. Jadi settle, insyaAllah saya akan datang untuk fitting yang ni, lepas tu upgrade DB box. Jadi saya balik dulu tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.